ulang 10 kali. Buatlah dalam 2-3 kali sehari. Okey. Kena buat dua-dua lah kan, nanti panggang sebelah pula kita punya otot tu kan. Okey, saya nak share satu pengalaman saya baru-baru ni. Saya alami satu sakit di bahagian leher. Entahlah kenapa, bangun pagi je rasa sengal dekat leher. Orang kata macam salah bantal macam tu lah. Bila pegang rasa tegang. So apa saya buat? Pertama saya buat stretching dan saya pakai Alora Scarf. Okey, stretching tu macam ni. Stretching saya tarik kepala macam ni. Lepas tu saya akan tahan dalam 30 saat. Rasa tegang dekat leher tu. Lepas tu stop, ulang sebanyak 10 kali. Okey, lepas tu buat yang sebelah pula. Yang sebelah pun sama, tarik kepala, tahan 30 saat, ulang 10 kali. Buatlah dalam 2-3 kali sehari. Okey. Kena buat dua-dua lah kan, nanti panggang sebelah pula kita punya otot tu kan. Lepas tu saya pakai Alora Scarf. Alora Scarf ni saya pakai, saya sarung dekat leher. Sebab dia ni ada lubang tau. So boleh sarung macam tu. Dan Alhamdulillah bila saya buat stretching dengan saya pakai Alora Scarf ni, dalam 2 hari macam tu sakit tu dah beransur hilang. Alhamdulillah. So korang yang ada masalah macam ni boleh cuba pakai Alora Scarf. Kalau pakai Alora Scarf buat stretching juga tau. Oh ya, sedikit tips, kalau Alora Scarf tak ada, boleh ambil Alora Pants. Jangan risau, sementara tunggu Alora Pants tu sampai, kita dah order kan. Tapi tak sampai lagi, ambil Alora Pants, lepas tu lilit dekat leher. Boleh pakai waktu malam ataupun sepanjang hari, insya-Allah. So kalau perlukan Alora Pants, boleh terus Roger Sister ataupun Alora Scarf. Bye. Alora Series ialah pakaian kesihatan dari Jepun dengan teknologi Korean Chi. Ia gunakan haba badan kita untuk hasilkan far infrared yang bantu lancarkan darah. Sudah lebih 3 juta Alora terjual di pasaran dan telah mendapat pengiktirafan Health and Wellness Brand Award yang membuktikan keberkesanannya. Jom dapatkannya sekarang dengan Sis Nur.